Pernah dengar tak kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang paling kita cintai? Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tak lama selepas dari peristiwa Raja Abrahah ingin meruntuhkan Kaabah. Ada yang kata selepas 50 hari, ada yang kata 55 hari. Rasulullah dilahirkan pada penghujung malam yang hampir menjelang waktu subuh. Waktu sebelum fajar bererti kegelapan akan berakhir. Dan cahaya fajar adalah umpama rahmat Allah yang akan menjelma. Ketika Nabi dilahirkan, ada sebuah cahaya yang sangat terang muncul dari rumah ibunya, Siti Aminah. Semua orang terkejut dan mula bercakap tentang keajaiban itu. Ada lagi yang menarik, patung-patung berhala di sekitar Kaabah dan istana Raja Rom bergegar. Sampaikan 14 tiang besar runtuh. Nak tahu tak, api yang disembah oleh orang Majusi pun terpadam serta-merta. Sedangkan api itu tak pernah terpadam sejak 1000 tahun dahulu. Hebat kan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Betul-betul banyak keajaiban berlaku. Itulah petunjuk yang sangat istimewa dari Allah. Lahirnya Nabi menandakan ada pemimpin yang akan membawa umat ke jalan yang benar. Kabago, protect your wrist with us.